Siapa pernah kena ejek bantut dekat sekolah dulu? Tahu tak apa punca bantut ataupun pertumbuhan yang tidak optimum? Apa puncanya sebenarnya? Sebenarnya terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan masalah bantut di kalangan kanak-kanak. Contohnya masalah perubatan, satu faktor genetik seperti Turner syndrome, Down syndrome, faktor masalah kurang hormon seperti hypothyroidism, growth hormone deficiency dan juga mungkin kurang zat ataupun vitamin seperti iron deficiency anemia ataupun vitamin D deficiency. Tetapi di Malaysia, kebanyakan kanak-kanak yang ada masalah bantut sebenarnya berpunca daripada tabiat pemakanan yang tidak sihat dan juga jenis pemakanan yang tidak seimbang. Bila kita nak kata seorang kanak-kanak itu terbantut tumbesarannya, apa maksudnya dan apa definisinya? Seseorang kanak-kanak akan dikatakan bantut apabila dia tidak setinggi rakan-rakan yang sebaya, sama usia dan jantina. Biasanya apabila doktor memeriksa seseorang kanak-kanak, dia akan membandingkan ketinggian kanak-kanak tersebut dengan graf peratusan untuk jantina yang sama dan usia yang sama. Apabila terdapat beberapa bacaan yang kurang daripada purata graf ketinggian itu, maka seseorang kanak-kanak itu dikatakan bantut. Apa langkah yang ibu bapa boleh ambil untuk pastikan anak-anak mencapai tumbesaran optimum, iaitu tidak terbantutlah? Apa yang ibu bapa patut buat, apa yang ibu bapa boleh buat? Kita tengok tinjauan kesihatan kebangsaan yang dibuat di Malaysia baru-baru ini. Statistik ini menunjukkan lebih daripada separuh ibu bapa tidak sedar bahawa anak-anak mereka terlalu kurus, bantut ataupun terlalu gemuk. Jadi saya rasa langkah pertama adalah kesedaran ibu bapa sangat-sangat penting untuk status nutrisi dan tumbesaran kanak-kanak. Inilah kepentingan ibu bapa membawa anak-anak mereka ke klinik atau hospital untuk pemeriksaan berkala dan vaksinasi. Yang keduanya, tabiat pemakanan yang sihat dan teratur perlu dipupuk sejak kecil. Zaman sekarang teknologi dengan gadget sangat-sangat banyak dan menyebabkan kanak-kanak susah untuk duduk di kerusi, selalu merayau, tengok TV dan handphone semasa makan. Jadi saya rasa ini adalah satu langkah yang kita perlu kawal supaya kanak-kanak boleh menumpukan perhatian semasa makan dan seterusnya membantu penghadaman dan mengurangkan masalah bantut. Dan yang ketiganya, jenis pemakanan yang seimbang perlu digalakkan dan juga elakkan makanan yang tidak berkhasiat. Makanan seimbang bermaksud setiap hidangan mesti ada kandungan karbohidrat seperti nasi biji rin, kandungan protein seperti telur, ikan dan daging, kandungan serat, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga lemak seperti margarin dengan avocado. Makanan yang tidak berkhasiat seperti jajan, keropok dan makanan yang diproses seperti nugget, sausage tidak digalakkan kerana ini boleh menyebabkan masalah obesiti dan mereka akan jadi gemuk dan terlebih tinggi. Makanan yang tidak berkhasiat seperti makanan yang diproses mempunyai sangat banyak kalori yang tinggi dan akan menyebabkan kanak-kanak menjadi obes. Selalunya ada salah faham di antara ibu bapa apabila mereka rasa kanak-kanak mereka tinggi dan gemuk adalah normal kerana obesiti yang disebabkan oleh pemakanan yang salah akan menyebabkan mereka gemuk dan tinggi. Kepada semua yang mendengar video ini di luar sana, pertama sekali janganlah ejek kanak-kanak sebagai terbantut-bantut dan sebagainya sebab ia semua bergantung kepada pelbagai faktor termasuklah genetik, persekitaran dan pemakanan. Dan yang kedua, ibu bapa, kalau perasan anak anda ada simptom seakan-akan terbantut tumbesarannya, ikutlah nasihat dan juga tips yang doktor pakar kanak-kanak ni dah share dengan kita, iaitu Doktor. Hai, saya Dr. Loh, pakar kanak-kanak dari Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.